Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam tabung pendidikan. Dengan penuh rasa syukur dan keinsafan, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam serta pelanggan PTPTN. Syawal yang mulia ini hadir sebagai tanda kemenangan setelah sebulan kita mendidik jiwa dan memperkukuh kesabaran sepanjang bulan Ramadan. Semoga segala amal ibadah yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bekalan untuk kita terus melangkah dengan lebih istiqamah dan berintegriti. Dalam kemeriahan beraya, marilah kita mengamalkan perbelanjaan secara berhemah serta terus menyemai budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin, khususnya dalam merancang pendidikan anak-anak. Keputusan kecil hari ini mampu mencorakkan kejayaan besar pada masa hadapan. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan simpanan SSPN 2026 yang telah bermula pada 1 Januari 2026. Hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit menanti 954 pemenang. Jom beraya, jom menyimpan. Indah tersusun, juadah di meja, ketupat dan rendang menjadi hidangan. Ziarah menziarahi amalan mulia, mengeratkan ukhuwah sesama insan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.